Sekarang ni susah nak cari kafe estetik yang makanan dia harga murah tapi sedap. Betul tak? I dah jumpa. Nak share ke nak gigit? Kat sini, pastries je serendah RM2. Korang pernah try tak Kaya Puff? This is my first time and I dah fall in love. Ada beberapa flavor tapi my favourite one is butter kaya. Tolonglah try. It's so good. Honestly, I don't get the hype about Portuguese style not until I try this one. Setelur dia tak kuat sangat. Very soft on the inside. And sekarang tengah viral cookies. Itu ke? Croissant dengan cookies kan? Lepas tu dia buat hal makan brownies dengan cangkul pula dah. Honestly, it's so much fun and I sangat suka. Menu yang I paling tak boleh move on, this pan mi. Lah murah, banyak isi. Lepas tu sedap nak mampus. Sorry overclaim tapi memang rasa macam tu. Kalau korang datang and korang rasa biasa je, lantak korang ni teka I. This wonton mi, can you see the portion, the ayam, the wonton, the mi? Korang ni tak nak untung ke macam mana? Ni antara menu lain yang ada tapi I tak try. And sekarang waktu breakfast dengan lunch, diorang ada buat promo lagi murah. So jadi lagi jimat. Apa yang nak datang ni nama kedai, working hour dengan location.